Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TV RZ at PBAKL. Bersama lagi dengan saya Fasihah, hos anda untuk podcast kali ini. Jom sembang santai, kongsi inspirasi dan selami dunia buku bersama kami. Baiklah, hari ini bersama saya ialah seorang insan yang serba boleh, iaitu Tuan Henzy Andalas Nusantara bin Hasni Tamrin. Baik, sebelum saya mulakan sesi soal jawab kita, izinkan saya membaca serba sedikit biodata Tuan Henzy. Tuan Henzy Andalas Nusantara bin Husni Tamrin ialah seorang pelakon, ahli silap mata, ahli kuasa minda, pelagak ngeri, pesilat dan MC di Malaysia. Beliau berasal dari Ipoh Perak dan beliau juga dikenali ramai dengan nama gelaran beliau iaitu Mr. Minda dari rancangan Super Game Boy di Astro Ceria. Beliau telah membintangi lebih 30 filem, berpuluh drama TV dan juga pelbagai iklan. Beliau boleh dihubungi melalui Facebook beliau Henzy Andalas ataupun melalui TikTok beliau Mr. Minda Empire. Baiklah Tuan, apa khabar Tuan? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Terbaik Fas. Saya kadang-kadang bila orang panggil tuan ni rasa macam berumur sangat. Macam ni lah panggil boleh panggil Mr. Minda je. Mr. Minda. Bukan sebab apa, sebab kebanyakan peminat saya kat luar tak tahu yang saya ni Henzy Andalas Nusantara. Tak payahlah sebut sampai ben-ben tu. Tapi tu nama IC tau. Henzy Andalas Nusantara tu bukan saya Taman Andalas ke, bukan saya bagi nama gelaran ke. Yang nama gelarannya Mr. Minda. Yang tadi tu betul. So boleh tak kita panggil Mr. Minda je? Boleh. Dan boleh panggil Fas. Boleh juga. Yang ni kita relax sikit, okey? Okey, jadi Mr. Minda dah sedia untuk soalan? Baiklah. Okey, boleh je. Saya mulakan. Apakah yang membuatkan Mr. Minda tertarik untuk hadir ke PBAKL tahun ini? Ni saya kalau ikut sejarahnya, ayah saya memang seorang penulis, arwah ayah saya, Hasni Tamrin Halimi. Ada beberapa buku, pernah menang pertandingan cerpen apa semua. Jadi itu boleh kata dalam darah daging lah. Satu lagi, saya ramai sahabat di sini, mentor-mentor saya macam ni pelakon ya, Bang Sani Sudin, Bayi Muda dan beberapa orang lagi. Semalam ada ni penyanyi Tosoho ni, Roslan Makdun, Lemak Manis ini memang saya punya, bukan sini saja, ini mentor-mentor saya. Jadi saya tak nak sokong dan saya nak terbit buku sendiri. Oh, buku apa tu? Tajuk dia Sistem Memori Mr. Minda. Sistem Memori Mr. Minda. Ini buku ni saya memang ada seminar dan saya diminta untuk buat buku sebab teknik dia bila saya ajar orang dalam seminar, dalam masa 2 jam tu dia orang memang boleh hafal 15 perkara masa tu je. 15. Okey. 15 lebih lah. 15 tu asas dia kan. Ada sebab. So saya datang sini untuk menjawab soalan tu. Saya datang sini tu untuk saya nak buat kajian sikit, survey sikit. Ada tak buku sistem memori dalam bahasa Melayu? Rupanya kurang. Saya tak jumpa lagi ni. Tak jumpa lagi. Dalam kita sini rasa ada 500,000 buku kot lah. Mungkin lebih. Ya, betul. Saya tak jumpa lagi satu buku pun sistem memori dalam bahasa Malaysia. Itulah ceritanya. Wow, sebenarnya unik ya sistem memori Mr. Minda. Ya, terima kasih. Okey, baik. Jadi tentang sistem memori Mr. Minda, jadi boleh ke kalau Tuan nak buat show? Tu dia. Okey, kita mulakan show saya kita. Saya suka awak punya entry tu. Okay. So, daripada saya cakap dia tu apa, saya tunjukkan. Yang penting sekarang ni, sebab ni kita tengah podcast ni tau. Ya, betul. Nanti dia orang ingat apa tau, Fas ni dengan Mr. Minda ni pakat tau. Okay? Oh, tak ada pakat? Ya, tak ada, betul. Ni tak ada skrip sebelum betul, ni. Betul, tak ada. Apa yang berlaku, saya kita pakai ni lagi. Folder, cantik folder tu. Saya akan minta Fas dan orang-orang di sekeliling ni, bukan orang-orang je kan. Orang-orang tu scarecrow kan. saya dulu dibetulkan tu. Orang-orang tu scarecrow. Penonton yang ada di sini, saya minta diorang akan bagi saya objek-objek untuk kita buat satu senarai. Dan saya akan hafal. InsyaAllah saya boleh hafal. Okay. Kalau saya minta Fas je,
orang akan ingat kita pakat. Betul. Alah, tu list dah pakat sebelum tu lah. Okey. Ni adalah sistem memori Mr. Minda. Singkatannya SEM. Gitu. SMMM, sistem memori Mr. Minda. Apa akan berlaku ialah saya akan buat list 10 perkara. Okey. Kita cepatkan. Nombor 1 apa? Apa-apa objek dalam dunia ni? Pen. Pen ya. Tu tengah buat sistem lah tu. Cik. 2. Boleh tak saya minta camera woman kita bagi satu benda? Apa-apa dia pun. Apa-apa objek dalam dunia ni. Apa-apa je. Kamera. Itu namanya branding. Dia kamera person. Betul. Okey. Kamera Kamera. Okey. 3. Saya minta orang dari tepi ni, korang tak nampak, tapi ada orang. Ada orang. Lampu. Saya tulis macam tu je. Okey. Lampu Okey. 4. Ni siapa? Dek. Sebut je satu benda. Satu objek apa-apa dia. Sebut je. Kerusi. Tak baik. Okey, boleh. Kerusi Okey. Ini sure tak pakat macam ni. Orang baru lalu je. Dia nak tengok pun boleh. Okey. Kerusi Okey. 5. Cikgu. Boleh. Satu apa-apa objek dalam dunia ni. Apa-apa objek pun boleh dalam dunia. Nak bagi planet Zuhal pun boleh. Apa pun boleh. Okey. Complicated je satu. Telefon. Setelah diperbincangkan, kita pilih telefon. Telefon Nombor 5 telefon. Okey. Nombor 6. Cikgu, boleh satu. Apa? Laptop. Okey. Kan? Itulah dia. Dia dalam bidang ni juga. Laptop Okey. 7. Bang, minta satu benda yang bukan dalam bidang ni bang. Yang bola. Memang on point bang. Saya ingat apa nak sebut bola. Dia orang lelaki dia akan jawab tu lah. Bola terus bang. Jangan risau bang, saya tak tanya tim mana bang. Bola Saya jarang buat depan kamera macam ni. Laptop. Bola. Okey, 8. Boleh ke? Lampu sudah. dah. Meja Okey. Meja. Okey. 9. Boleh minta siapa-siapa? Bang. Nombor 9. Apa-apa objek pun. Terbaik bang. Itulah cempedak. Dia lari jauh ya. Okey, dia tulisan ni mungkin out sikit lah. Sebab berdiri je. Cempedak Cempedak. Okey. Nombor 10 bang. Boleh? 10. Apa-apa objek pun tak apa. Mata feeder je ni kan. Mata. Okey. Sekarang ni saya tanya, ni semua orang bagi secara rawak lah, random Ada tak siapa-siapa sini yang hafal ni? Betul-betul ikut urutan ni. Awak payah nampak sini lah. Yelah. Macam mana kita buat sini supaya ni ya. Jalan.
Apa pun jangan bagi saya nampak tau. Saya buat 10 dulu. Ini saya kena tutup mata sebab orang tak tahu ada monitor ke tak ada. Nanti orang ingat ni nampak kat sini. Alah, ada monitor lah tu Tak kan. ada. Okay, saya tutup mata tau. Itu adalah pen, kamera, lampu, kerusi, handphone, laptop, bola, meja, cempedak, mata. Betul? Betul Betul. betul. Okay. 10 ni bila saya buat seminar, memang ada orang secara natural, ada budak kecil pun, ada budak 8 9 tahun pun dia boleh hafal tau 10 ni. Dia mungkin tak tahu sistem dia, tapi dia secara naluri dia boleh hafal. Okey. Dia akan jadi susah bila dia lebih daripada 10. Oh, Ni ada show sikit kak. Okey. Faz, 11. 11. Tudung. Tudung Tudung, okey. Kita sekali lagi. 12. Camera person. Oh, dia terujan. Dia. Bagi 12. Apa saja. Bagus. Ranting Ranting. Okey. 13. Duit. I like that. Okey. Duit 14. Cloud, awan. Okey. Awan. Okey. Yang terakhir, bang, satu bang. Lampu sudah bang. Orang sini memang suka lampu lah kan. 3 kali. Dah 3. Pen sudah bang. Bag. Okey, bag Bag. Tak apalah, ejak orang putih pula bag ni. Tak apa. Bag. Bag. Okey. Tengok apa saya akan buat sekarang, InsyaAllah saya akan baca ni terbalik tau. Terbalik. Bukan saya terbalik. List tu terbalik List tu terbalik. Saya buat ni daripada 15 Yap, tengok sekali last. Okey. Itu bag, awan, duit, bag, awan, betul lah. Bag, awan, duit, ranting, tudung, mata, cempedak, meja, bola, laptop, handphone, kerusi, lampu, kamera, pen. Betul? Betul. Betul okey. Ni saya bagi tahu tau. Semua orang boleh buat ni. Sebab memori kita semua kuat. Cumanya saya bukan buat dengan cara buat cerita. Ada orang rasa kan kita buat cerita ataupun kita buat lagu. Tahu lagu Raihan 25 Rasul tu? Bagus sangat. Sebab kalau kita hafal semua. Dan lagu banyak orang semua hafal tau. Ni Faz, bukan nak put you on the spot, tapi pasti Faz mesti hafal lagu Negaraku, betul? Pastilah, kita semua hafal. Baris keempat dia apa? Faz kena buat apa? Kena daripada jangan nyanyi, kita kena berdiri pula. Tapi kena nyanyi kan? Tapi kena dari awal. Betul. Kan? Betul. Maksudnya hafal. Kalau maksudnya Mr. Minda minta seluruh lagu tu pun boleh bagi. Boleh. Tapi sekejap saya nyanyi sekejap. Okey, tapi ini bukan dengan cara nyanyi. Ini bukan cara buat cerita. Sebab kalau saya buat macam tu, dia nak pergi tengah-tengah susah. Sekarang ni dekat list tu, jangan bagi Mr. Minda nampak. Okey. Tanya saya mana-mana nombor dekat tengah-tengah. 12. Nombor 12 ranting. Lagi ke?
Tanya lagi. Okey, boleh. Nombor 3? Nombor 3 lampu. Okey, nombor 10? Nombor 10 mata. Nombor 7? Nombor 7 bola. Nombor 2? Kamera. Okey. Nombor 11? Nombor 11 tudung. Tapi betul kan? Betul? Betul. Sebab saya bukan buat cerita. Bukan. Saya bukan buat lagu apa semua. Ni memang ada satu teknik yang kalau ikutkan dulu sejarahnya Mr. Minda buat magic dengan benda ni. Maksudnya Tapi buat sebenarnya macam ni. ada teknik lah. Dia memang teknik. Dia macam ni. Dalam dunia silap mata, ni saya bagi tahu satu rahsia lah. 99%-nya trik. Saya tak suka lah cakap penipu. Dia bukanlah tipu. Dia ada helah dia. Betul. Maksudnya kalau terapung tu bukanlah terapung betul. Kalau hilang tu bukanlah hilang betul. Kalau orang potong kepala bukanlah potong kepala betul. Betul kan? Betul. Dia ilusi. Banyak dah bocor sekarang. Tapi ada 1% dalam dunia silap mata ni yang benar. Yang dia bukan trik. Betul. Salah satunya ialah sistem memori ni. Jadi dulu masa saya buat perform ni, bila dah bertahun-tahun saya buat show, saya macam yang ni betul ni. Jadi saya cuba ajar ke orang. Okey. Kan macam ni lah umur 16, 17, SPM semua. Boleh, orang lain pun boleh buat sistem memori. Sistem memori bang. Jadinya saya cuba ajar. Boleh. Dan sekarang ni insya-Allah by tahun depan lah, paling lewat pun saya akan keluarkan buku Sistem Memori Mr. Minda. Awak baca buku tu, insya-Allah semua orang boleh buat tu. Tu nampak macam susah kan? Senang sangat. Betul. Dalam 2 jam saya seminar tu, kita 2 jam sebab dia ramai orang. Kalau one on one lah dengan Faz, setengah jam Faz dah boleh buat dah. Bunyi macam, ni complicated. Yelah. Tak ada. Dia macam comel. Teknik dia tu comel aja. Dia macam nampak macam susah kan? Ambil jangan bagi nampak. Ambil. Okey. Tanya lagi. Mana nombor? Nombor 5. Handphone. Betul kan? Betul. Okay. So, teknik ni memang berkesan dan boleh digunakan oleh semua orang. Betul. Especially, ini pendidikan kan? Sejarah sangat-sangat sesuai. Sebab sejarah tu fakta. Ya. Contohnya, Portugis Langgar Melaka 1511. Dia tak akan bertukar. 200 tahun dari sekarang pun, itulah tarikhnya. So kita kena hafal. Untuk hafal ini memang terbaik. Okay, jadi kalau nak tahu trik ni, kira macam Okay, first of all janganlah pakai dia trik. Trik. Okay. Tak adalah trik. Dia memang satu sistem. Sistem Sistem memori. Yang tadi nampak saya memang tengah buat sistem tu dalam minda saya. Apa saya tengah buat tu, itu kena baca buku tu dan ataupun datang seminar lah. Jadi kalau nak tahu kena baca buku lah. Baca ataupun buku datang sistem seminar. memori. Datang seminar Mr. Minda. Mr. Minda. Seminar sistem memori Mr. Minda. Datang seminar Mr. Memori. Bukan. Comel juga. Datang seminar sistem memori Mr. Minda. Baiklah. Okey, jadi bagi sesiapa yang memang, bagi saya sebenarnya ini adalah satu teknik yang sangat unik. Lagi-lagi betul juga kata Mr. Minda, especially adalah subjek macam sejarah sebab dia memerlukan banyak memori, ingatan. Okey. Baiklah, jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada terima kasih kepada Mr. Minda kerana sudi bersama-sama dengan kami. Baiklah, semoga perkongsian ini memberi manfaat, menambah ilmu dan mencetuskan inspirasi untuk anda semua. Tanam duku, tanam ciku, letak baja keliling pokok. Banyak buku, bermacam buku, rajin membaca ilmu menokok. Sebelum itu, jomlah mari sama-sama datang ke PBAKL 2026. Saya Fasihah, hos anda untuk podcast kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Malaysia membaca, meraihkan buku. Jumpa lagi. Bye-bye. 全身。